Abang Man nak belanja hampa semua, teh misai kucing ni free je untuk hampa semua. Yang penting hampa kena berhenti ketum. Abang Man ikhlas nak bantu hampa semua, tapi dengan syarat hampa kena grab jus 1000 hijrah dan Abang Man bagi satu beg teh misai kucing ni. Teh misai kucing ni sangat bagus untuk saraf hampa dan memudahkan hampa untuk tidur malam. Cara bancuh dia senang je. Mari Abang Man tunjuk. Dalam paket ni kita dah buat siap-siap dah sachet ni, jadi mudah kerja hampa nak bancuh dia. Cara dia, hampa masuk sachet ni dalam cawan, hampa tambah air panas. Kalau hampa nak sedap, hampa tambahlah gula. Abang Man tak nak pakai. Okey, ni lepas hampa bergula, hampa kacau sikit bagi dia sampai dia keluar colour teh dia. Okey, hampa tunggu saat hampa teh ni kembang dulu. Dan ni lah teh yang boleh hilangkan sakit badan dengan rasa hampa yang tak boleh tidur tu. Okey, dah larut, hampa dah kacau, hampa dah bergula. Ni dah masak dia. Esok kalau hampa bangun, lepas hampa minum teh ni, bila hampa bangun pagi, perut hampa rasa bermula, hampa dah start membuang, itu hampa jangan risau. Memang itulah manfaat teh ni. Hampa jangan pelik pula kalau tiba-tiba pagi besok hampa sakit perut, hampa duk membuang, keluar lendiak-lendiak yang ada dalam perut. Itu semualah racun-racun ketum yang selama ni hampa duk minum. Okey, jadi macam Abang Man cakap tadi, kalau hampa nak dapatkan teh misai kucing ni, hampa kena dapatkan botol jus 1000 hijrah dan Abang Man akan bagi ni percuma kat hampa semua. Hampa boleh dapatkan sekarang.